Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jadi, sebenarnya video ni adalah sambungan daripada video yang sebelumnya yang mana saya masih akan menerangkan berkaitan Molecular Orbital Theory, MOT. Tetapi kali ini adalah untuk period 2 elements. Dalam video yang lepas, saya terangkan berkaitan period 1. Jadi, kita sambunglah pengembaraan kita. Alright. Kita tahu bahawa period 1 hanya ada satu sahaja orbital, iaitu 1s. Jadi macam mana pula kalau dengan 2s, 2p? Bear in mind untuk korang punya peringkat, hanya melibatkan pencampuran antara dua jenis orbital yang sama. Contohnya 1s berjumpa 1s, 2s berjumpa 2s, 2p berjumpa 2p. Tak ada yang pelik-pelik, tak ada yang pelik-pelik. Okey? Adalah 1 2 nanti saya tunjuk. Okey? Alright. Saya bagi contoh yang pertama. Kita belajar baca contoh. Dan di samping tu kita recap yang sebelumnya. Okey, saya nak berikan contoh Li2. Li2, alright? Li2. Baik. Kita tahu Li2 ni terdiri pada Li dan Li. Kan, Li dengan Li. Jadi first korang kena tahu apakah electron configuration dia, Li. Alright, kita tahu Li configuration dia punya proton number ialah 3. Proton number 3. Proton number 3. Jadi electron configuration untuk Li berapa? Okey, sebab dia menggunakan diatomic, jadi dua atom bertemu menghasilkan molekul orbital. Sebab elektron-elektron dia bercampur kan. Baik. Li configuration dia ialah 1s2 Rigo pula ada 1s2 2s1. Ni bersama 1s2 2s1. Okey, kita ada 1s dengan 2s. Jadi kita nak ambil apa? Okey, untuk molekul orbital, korang hanya ambil valence sahaja. Valence sahaja ya. Sebenarnya 1s nya orbital pun akan bercampur juga. Tapi untuk memudahkan, kita ambil yang 2s sahaja untuk lukis dalam kita punya diagram. Okey, jom. Secara teknikalnya bentuknya sama je dengan molekul orbital yang period 1 sebab dia melibatkan pencampuran dua orbital 2s. Okey. Sebenarnya 1s pun campur juga tapi kita tak lukis kat sini. Alright. Sebab dia bukan valence. Okey. Jadi sebab 2s bercampur, yang bawah ni ialah bonding orbital iaitu sigma 2s. Atas ni ialah anti bonding yang lebih tinggi tenaganya iaitu sigma star 2s. Alright. Dan elektron valence dia 1 sebab 2s1, ni pun 2s1. Jadi kita akan sahaja kat sini. Alright. So, apa yang saya terangkan dalam video yang lepas, total elektron kat sini ialah, ini merupakan lithium pertama, lithium kedua. Jadi, total elektron kat sini, dia akan masuk ke dalam molekul orbital yang tengah ni. Ni MO kita Ni MO kita. MO. Orbital. Jadi, kita masukkan bermula dengan yang bawah. Okay. Jadi, ada 2, 1, 2. Kalau ada lebih, baru kita masuk ke atas. Sama macam prinsip Aufbau, Hans dengan Pauli. Okey. Jadi, inilah bentuk rupa molekul orbital kita. Seterusnya, kita boleh kirakan bond order, magnetism, dengan apa lagi satu? Dan satu apa? Configuration. Okey. Saya tuliskan macam ni. Okey, bond order kita tahu formula ialah 1/2 bonding elektron tolak anti bonding dalam elektron. Okey. Jadi bonding elektron kat sini ada berapa? 2. Anti bonding kosong. Okey. 2 tolak kosong sama dengan 1. 2 korang 2, darab separuh 1. Jadi bond order untuk Li2 ialah 1. Magnetism, kita single dia para, tapi sini tak ada yang single elektron, jadi diamagnetic. Maksudnya dia bukan magnetik lah. Configuration, configuration ni korang kena hati-hati sikit lah. Alright. Configuration korang kena ambil juga bermula dari 1s. Okay, walaupun 1s tak ada sini, tapi since dia memang ada 1s kat bawah yang kita masukkan, kita anggap dia ada. Tapi kita tulis je lah kat sini.
since dia fully fill, kita fully fill sebab dah memang 4 elektron dalam, memang dia fully fill. Sigma 1s 2, sigma star 1s 2. Lepas tu kat sini pula macam mana? Sigma 2s 2. Alright, dia memang semua dah fully fill dah. Sebab saya tunjuk helium 2 sebab 1s dah full, 1s pun dah full. Sebab kita tahu Li dia 1s2 dengan 2s1. Jadi anggap 1s2 kita fully fill. Jadi kita tinggal masukkan je kat tengah. Jadi tak ada bond yang terbentuk. Tadi ini configuration terbentuk kat tengah lah. Alright, dan kita sambung bila sambung tambah lagi satu peringkat 2s, dia akan terbentuk configuration macam ini. Alright, jadi inilah merupakan untuk Li2. Next kita akan sambung bincangan kepada yang melibatkan pencampuran 2p pula. 2s ni sama je macam yang period 1. Sekarang jom kita lanjutkan perbincangan kita untuk melibatkan 2p orbital pula. Sekarang saya bagi contoh. Kita nak buat untuk molecular orbital untuk N2, nitrogen 2 ya. Baik, untuk nitrogen 2, first kita tengoklah dilibatkan atom apa dengan atom apa. Kita tengok sini bahawa dilibatkan 2 buah atom N. Jadi saya boleh N kat sini je lah next, apakah electronic configuration dia? N dengan N electronic configuration untuk N, kita tahu bahawa nombor proton ialah 7. Nombor proton 7, jadi 1s2, 2s2, 2p 3, 2p3. Ni sama juga. Jadi apakah electron valence dia? Electron valence dia 2s2, 2p3. Ingat, kalau untuk p block memang korang kena ambil bilangan electron valence bermula dari s, 2s, 2p. S yang sama energy level lah. Jadi dia akan jadi 2s2, 2p3. Itu kita punya energy level, valence elektron. Dan inilah yang kita kena masukkan dalam sini. Kompleks kan? Memang nampak kompleks. Jadi sebenarnya sama je konsep ni dengan sebelum dia. Yang mana dekat kiri dengan kanan ni kita kena masukkan atomic orbit. Inilah atomic orbital untuk setiap atom kita. Ini yang kiri inilah atomic orbital untuk N. Ini pun atomic orbital untuk N. Jadi kerja korang masukkan sahaja bilangan orbital, bilangan elektron yang ada untuk setiap atom tersebut. Alright, faham kan? Ni sebenarnya sama je. Ingat tak yang kalau sama je dengan yang ini. Saya bagi contoh Saya sama je konsep dia dengan, mungkin ada yang confuse. Kenapa menegak? Sama je konsep macam ni. Sebenarnya untuk nitrogen saya bagi contoh 1s2, 2s2, 2p. Sama je. Tapi kan ingat Aufbau, Encik Aufbau pernah berkata bahawa 1s, 2s, 2p ni sebenarnya semakin menaik energi dia. Jadi sebenarnya molecular orbital teknik sama je cara dia, tapi dia punya tenaga tu dia buat dalam aras menegak. Ni macam makin panjang makin tinggi energi, ni makin ke atas makin tinggi energi dia. Sama je konsep dia. That's why 1s ni kat bawah tapi kita letak sebab dia bukan valence. 2s lagi atas 2p. Kerja kita sekarang masukkan. Dia kita 2s2, 2p3 kan. Jadi kita masukkan sahaja. Ini untuk N pertama, ni untuk N yang kedua. Kalau sini atom lain, masukkan yang ikut configuration atom lain tu lah. Tapi sini adalah N juga. Seterusnya. Jadi untuk 2s memang akan kekal sama bentuk dia, bentuk molekul orbital tengah ni, yang mana bonding akan berlaku melalui pencampuran elektron-elektron dari atom kiri dengan atom kanan. Yang sini kalau 2p memang kau kena hafal lah bentuk dia macam ini. Alright, yang mana sebenarnya ada dua jenis bentuk untuk pencampuran 2p orbital, dan sebenarnya bergantung pada atom-atom apa yang terlibat. Jadi ini adalah bentuk yang pertama.
bentuk pertama ini adalah khusus untuk pencampuran antara B2, C2 dan N2. Okey, melibatkan boron, karbon dan nitrogen. Kalau melibatkan atom-atom sebegini, yang mana korang ingat ni korang pecah dua, ini kan, 3 atom ini kan. Maksudnya pi to p, ada dua jenis ada dua buah molekul orbital yang bonding, yang lower energy. Maksudnya dia ke arah bawah lah. Ini adalah bonding kita. Pi to p dengan sigma to p. Atas ni pula ialah anti-bonding. Yang dua ni anti-bonding. Iaitu sigma pi star to p dengan sigma star to p. Okey, faham kan? Alright. Jadi kita masukkan saja ke dalam orbital ini. Sama je konsepnya. Okey? Dalam dan sebenarnya untuk sini, aras energi pi to p dalam yang pertama ni, untuk B2, C2, N2, dia lebih rendah daripada aras tenaga sigma to p. Faham kan? Okey? Jadi ini memang ke bawah. Jadi perubahan akan berlaku kat bawah ni. Saya beritahu awal, dia akan berlaku kat bawah ni. Untuk atas ni akan tetap main problem tadi. Jadi kita kat mana tadi? Okey. Masa saya terang tadi, yang pi to p punya orbital akan rendah daripada sigma to p. Untuk yang case B2, C2, N2. Antibonding punya kedudukan pi to star p dengan sigma star to p akan sama. Okey, nanti saya akan terangkan lebih lanjut lah. Jadi kita tahu kedudukan dia. Jom kita susun. Okey, untuk 2s ni macam saya terang tadi lah. Totals ni ada 4. Jadi kita masukkan saja ke dalam setiap orbital ini. 1 titik kosong boleh isi 2 buah elektron. Okey. Next adalah untuk 2p. Okey, macam mana isi 2p? Okey, sama macam tadi untuk Aufbau principle. Okey, yang ini satu, yang kosong ni boleh isi 2. Dan kita tahu bahawa totalnya ada berapa? 6. Jadi tengah ni perlu ada 6 elektron. Jom isi. Okey, jadi 1, 2. First dia akan isi secara pair. Secara single. Kemudian baru kita isi. Baru total cukup semua yang kat bahagian tengah ni. Alright. Kemudian kita isi dah cukup penuh ni. Kita bawa yang ke atas lagi. Okey. That's why sigma 2. Jadi inilah orbital-orbital yang terbentuk. Sigma 2 pi to p, sigma 2p. Okey. Faham kan? Alright. Jadi ini rupa bentuk molekular orbital untuk N2. Rupa bentuk untuk okey, tarik tadi. Balik, sorry. Jadi sebenarnya konsep sama je macam yang saya terangkan lepas-lepas. Tapi untuk bentuk yang berbeza. Alright. Bond order. Jadi next boleh lah kita tentukan bond order, magnetism, configuration. Alright. Baik. Jadi okey, sekejap ya. Okey, untuk bond order, kita ambil total yang bonding dengan anti-bonding. Okey, bonding ada berapa? 2, 4, 6, 8. Kita ambil 2s dengan 2p punya 2, 4, 6, 8. Okey, bonding orbital ada 8. Sebab ambil yang tak ada star ni, bonding lah. Okey, tolak dengan 2. Sebab ada 2 sahaja yang dekat anti-bonding punya orbital. Iaitu yang ada star ni. Okey, kita ambil kira yang 2 pi, yang pi 2, yang star 2s juga. Okey, sama dengan 3. 8 tolak 2 jadi 6. Darat separuh, 3. Okey, sebab that's why nitrogen bentuk wujud dalam bentuk triple bond. N3. Faham kan? Alright, that's why terbentuk bond order N3 and triple bond untuk nitrogen. Alright, seterusnya magnetism. Kalau tengok sini, ada tak yang single elektron saja? Tak ada. Jadi dia diamagnetic. Configuration. Next, configuration. Okay, macam saya terang tadi, dia sentiasa akan mula dengan 1s. Walaupun tak tulis ni sebab dia bukan valence, dia masih ada dalam ingatan kita. Jadi dia akan jadi sigma 1s 2, sigma 1s star 2, sigma 2s 2, sigma 2s star 2 dan pi 2p
4 sebab ada 4 elektron sini. Dan atas lagi ialah pi 2p 2. Baca je semua elektron yang ada kat tengah ni dengan denotekan nama orbital dia dalam tertib menaik. Alright. Senang je kan? Oh, mungkin tak jelas. Senang je kan? Okey, jadi ini untuk kes yang pertama. Macam pula dengan kes yang lagi tinggi iaitu O2, F dengan Ne. Okey, seterusnya untuk kes yang kedua, saya bagi bentuk yang kedua lah ya. Okey, tapi since yang pertama tu kita untuk yang ini sahaja, BCN. Macam pula untuk OFNE. Okey, contohnya melibatkan jadi O2, F2, Ne2. Okey, untuk yang ini kita gunakan untuk O2 and pocot. Ne pula. Untuk O2, F2 dengan Ne2. Jadi ini adalah bentuk orbital yang kita gunakan. Okey, kau tengok betul-betul kat sini bentuknya sama je. Yang mana 2S ni sama je lah, tak ada perubahan. Tapi perubahan dia berlaku dekat sini. Okey, kau nampak tak dua orbital ni, orbital ni yang mana 2 sigma 2p lebih rendah daripada pi 2p. Dia macam sandwich kan? Dia macam sandwich. Sedangkan yang tadi tu kau tengok apa nama pi 2p lebih rendah daripada sigma 2p. Ini yang tadi lah. Tadi kau tengok yang ni kan? Tadi kau tengok sini untuk B2, C2, N2 pi 2p lagi rendah. Tapi sini pula sigma 2p lagi rendah. Jadi ini yang kau kena ingat lah. Ini dah bentuk rupa untuk O2, Fe2, F2 dengan Ne2. Okey, antibonding akan kekal sama. Okey, jadi jom saya bagi contoh untuk kita isi sama-sama orbital ini. Saya bagi contoh O2, oksigen 2. Oksigen 2, jadi kita tahu yang ini rujuk satu atom, ni pula satu atom. Ingat, kita still kekal untuk diatomic. Sebab itu paling senang kan, untuk peringkat korang. Atomic orbital O, atomic orbital O. Electronic configuration oxygen apa? 1s2, 2s2, 2p4. Okey, ini adalah untuk oksigen. Jadi untuk O lah. Jadi valence kita adalah 2s2 dengan 2p4. Inilah valence untuk oksigen Jadi ini yang kita isi dekat sini. Sini oksigen, kita isi ini sama juga. Alright. Jadi 1s2 silap. 1s memang bukan valence, jadi kita akan isi 2s2. Okey, 2s2 kita letak sini, 2p4. 1, 2, 3, 4. Ingat, dia memang akan singly pair dulu, baru dia akan pair balik. Itu kita namakan sebagai Hans rule. Tak silap saya lah. Okey, ni pun sama juga. Okey, jadi kita tinggal dah masukkan saja kat tengah ni. Macam saya terangkan tadi, 2s ni dia ada 2 buah elektron. Dan total ni ada 4 elektron. Jadi kita masukkan sahaja semua dekat sini, kat tengah ni. Okey. Seterusnya, ini pun kita isikan elektron ni dekat tengah. Total ni ada 8 buah elektron. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 7, 8. Okey, 7, 8. Kau ingat, ini Hans rule. Jadi memang akan isi yang tengah sahaja dulu. Okey. Ingat elektron ada kat kiri kanan ni, kalau masuk kat tengah. Okey, kenapa yang ni rendah daripada ini? Sebenarnya penjelasannya lebih kompleks lah. Dan saya rasa kalau saya terangkan memang saya pun tak tahu. Saya rasa korang pun tak perlu tahu. Yang penting untuk korang tahu, sigma 2p lebih rendah daripada pi 2p. Untuk case O2, F2, Ne2. Alright. Seterusnya baru aku boleh disembang tentang bond order. Bond order untuk oksigen 2 macam mana? Okey. Dia separuh bonding tolak antibonding. Okey. Bonding antibonding kita ambil dari 2S ni lah. Okey, bonding 2S ialah 2. Jadi totalkan campur semua yang bonding. 2, 4, 6, 8. Maksudnya dia bukan yang ada star. Okey, 2, 4, 6, 8 Jadi 8. Berapa yang antibonding? Okey, yang ada orbital yang ada star kat tengah ni. 1, 2, 3, 4. 8 tolak 4, 4. Darab separuh jadi 2.
That's why untuk oksigen O2 kita dapat O2O double bond O. Inilah bond order kita. Okey, seterusnya bocor magnetism. Magnetism kat sini kita nampak ada dua elektron yang singly packed, yang tak ada pair. Jadi that's why dia paramagnetism. Okey, seterusnya configuration dia. Okey, bermula dari sigma 1s2, sigma 1s yang kita anggap, yang kita tak tulis kat sini sebab dia memang ada, tapi kita anggap ambil yang valence saja. Sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma 2s star 2, sambung yang atas lagi sigma 2p2, atas lagi apa? Ada 4 kan? Pi 2p 4. Okey, ada 4. Naik atas lagi pi star 2p, ada berapa elektron? 1, 2, 2. Jadi inilah configuration untuk molecular orbital kita. Baca semua dari atas bawah sampai atas. Alright. Jadi ini penerangan untuk molecular orbital yang berikut ni, yang melibatkan oksigen F2 N2. Alright. Jadi macam mana pula kes kalau ada berlaku pencampuran antara dua buah elektron, dua buah atom, NO. Okey, NO ya. Jadi macam sebelumnya kita seterusnya macam mana pula kita nak terangkan untuk NO yang melibatkan dua atom. Okey, jadi NO. First kita tentukan electronic configuration untuk tiap-tiap atom tersebut. Jadi kat sini kita tahu bahawa N ialah 1s2, 2s2, 2p3. O pula ialah 1s2, 2s2 dan 2p4. Okey, kita tahu bahawa valence elektron untuk N ialah 2s2, 2p3. O ialah 2s2, 2p4. Okey. Jadi macam sebelumnya, kita buat atomic orbital untuk N dekat belah kiri, O dekat belah kanan. Okey? Faham kan? Okey, dan kita isikan sahaja elektron-elektron yang ada dalam 2s, 2p untuk tiap-tiap satu tu. Beza dengan sebelumnya kita guna atom-atom yang sama. Tapi ini kita guna berlainan pula. So, kita isi tapi sama je. Cara isi tetap sama. Okey. Oh, saya dah terisi dulu dah. N 2s2, 2p3. O pula 2s2, 2p4. 2, 2, 3, 4. Ingat Hans rule ya. Okey. Sebenarnya, saya bertak awal-awal untuk dalam buku KTT, buku teks tu, saya tengok bahawa sebenarnya kalau melibatkan dua buah atom O, baru yang kes yang sigma 2p kat bawah, pi 2p kat atas terjadi. Tapi kau tengok juga, kau rujuk juga doktor, sebab mungkin ada sesetengah buku dia buat macam ni. Tapi ni dalam buku teks lah, yang mana pi 2p kat bawah, sigma 2p kat atas. Maksudnya dia ikut configuration untuk B, C, N. Faham kan? Tapi ada juga yang buat dekat bawah, sigma bawah, pi kat atas. Ada beberapa lah. Tapi ni saya ikut buku teks. Saya tunjuk contoh. Dia tunjuk macam ni kat buku teks dia. Dia bentuk rupa macam ni. Ni NO juga, pi bawah, sigma atas. Tapi mungkin ada kesilapan. Mungkin saya tak tahu mana yang betul mana salah. Kau tunjuk doktor rujuk doktor atau siapa yang bertanggungjawab. Tapi konsep mesti sama. Okey? So, menganggap bahawa kita guna pi 2p kat bawah, sigma 2p kat atas, dan kita guna BCN punya configuration. Okey, kalau O2, kalau 2,2O baru kita tukar kedudukan. Alright? Okey. Kita masukkan semua elektron dekat tengah. MO tengah Okey, ni guna semua. Ni total 3 campur 4 dari 7. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Okey, ada satu elektron tunggal dekat sini. Okey. Ini dah MO untuk kita punya NO. Jadi seterusnya kita tentukan bond order. Bond order macam mana? Separuh darab bonding. Bonding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semua yang tak ada sigma, tak ada star ialah bonding. Tolak yang star. 1, 2, 3. Jadi tolak 8 tolak 3 sama dengan 5.
darab 1/2, jawapan 2.5. Maksudnya dia antara triple bond dengan double bond. Itu ialah bentuk bond order untuk NO. Magnetism ialah dia ada, kita nampak ada satu elektron tunggal kat sini. Jadi ialah paramagnetic. Seterusnya untuk apa last? Config sama juga. Kita ambil dari 1s menghala ke atas untuk yang tengah ni. Sigma 1s2, sigma star 2s2, sigma 2s2, atas lagi sigma 2s star 2, atas lagi pi 2p2, atas lagi sigma 2p2. Ni sebenarnya 4. Silap. 4. Atas lagi pi star 2p1. Ini adalah configuration dia. Okey, faham ya? Cuma okey, jadi technically untuk NO kita anggap yang pi 2p dekat bawah, sigma 2p kat atas. Dia ikut yang N. Kalau dua oksigen, baru kita gunakan yang sigma bawah, pi kat atas. Tapi atas ni tak sama lah. Cuma rujuk bagi doktor sebab ada saya tengok ada berbeza. Tapi kalau dalam buku teks ini strukturnya. Okey. Jadi saya rasa itu sahaja penerangan untuk MOT. Harap bantu dan Assalamualaikum.